Tuan-puan, kalau tahun 2020, Tuan-puan ada RM23,000. Duit tu boleh beli 100 gram emas, Tuan-puan. Tapi hari ini, RM23,000 yang sama hanya mampu beli sekitar 37 gram emas sahaja. Jadi persoalannya, emas yang mahal atau nilai duit kita yang semakin jatuh. Ramai orang tengok harga emas hari ini sekitar RM610 segram, terus rasa emas hari ini sangat mahal. Tapi sebenarnya, adakah emas yang semakin mahal atau nilai duit kita yang semakin berkurang? Cuba bayangkan, Tuan-puan, pada tahun 2020, harga emas kita RM230 saja segram. Dengan RM23,000, Tuan-puan boleh beli 100 gram emas. Kalau Tuan-puan simpan 100 gram emas itu, sehingga ke hari ini, nilainya akan mencecah sekitar RM61,000. Bermakna ada peningkatan hampir RM38,000 dalam tempoh lebih kurang 5 tahun. Sekarang, cuba lihat dari sudut yang lain pula. Jika RM23,000 tadi, Tuan-puan simpan je dalam bentuk tunai. Dengan harga emas hari ini, nilai yang sama hanya mampu membeli sekitar 37 gram emas. Dulu dapat 100 gram, Tuan-puan, tapi hari ini hanya sekitar 37 gram. Bukan sebab duit tu hilang, bukan sebab duit tu dicuri, tapi kerana kuasa beli duit kertas semakin mengecil dari tahun ke tahun. Ini yang kita panggil inflasi, Tuan-puan. Kesannya sangat besar kepada simpanan kita. Sebab itu ramai orang yang faham tentang kewangan, mereka tak simpan semua kekayaan mereka dalam bentuk wang tunai. Mereka simpan sebahagian dalam bentuk aset yang ada rekod panjang untuk kekalkan nilai seperti emas. Tuan-puan, kita mungkin tak mampu nak kawal inflasi, tapi kita boleh pilih sama ada nak biarkan simpanan kita dimakan inflasi atau ambil langkah untuk lindung nilainya. Sebab dalam jangka masa panjang, bukan berapa banyak duit yang kita simpan yang paling penting, tapi berapa banyak kuasa beli yang masih tinggal pada simpanan tersebut. Jadi semoga perkongsian saya bermanfaat untuk Tuan-puan yang nak alihkan sebahagian simpanan Tuan-puan dalam bentuk simpanan emas. Tuan-puan boleh isi borang saya dekat bawah untuk saya bantu cara bermula.